Bukalah besar lagi mulut tu. Buka besar lagi. Stres lah Tok Madam. Karim, dah dapat? Saya dah dapat sikit info je, madam. Apa dia? Kita orang dapat tahu yang ada seorang ni rapat dengan Razif. Dan saya pasti dia tahu semua lokasi duit tu. Siapa? Isteri cucu, madam. Isteri Smart. Isteri cucu aku? Ya, madam. Luna, a.k.a. isteri Smart, yang juga merupakan sekretari Razif dulu dan kekasih gelap Razif. Saya pasti dia boleh akses semua fail-fail Razif. Karim, bunuh dia. Baik, madam. Ketukan gembira, package dengan lagu. Entrance. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Good morning, Bonda. This is here have English Seconers with tea and lemonade. Still continuity. Again. Yeah. Thank you. You're welcome, nurse. Aha! Wonder, I can see that you still not packaging your belonging. If you want me to help you, I can help. Yeah, I know your house also very far from here. But please send my regret to Papanda and also my blood circulation, Tona and Lolona. So sweet. Yes, I'm always. Tapi Bonda dah cancel because I know you needs my helps. I don't need that. Yes, you do. Bonda akan berada di sini sampai selesai majlis sirap Laila dan Jaafar. I need to monetarization you, Mona. Tapi Bonda tahu tak? Lama such a long time, you know. You tahu tak? Penantian itu satu penyiksaan. Yes. I know. Very good. Kalau Mami dengan Nedi nak suruh Yami bagi tahu Nenda suruh balik, just tell me, I can do it. Yami nak cari dengan Nenda ke? Huh? Why not? I know. Orang kata Yami ada power yang kalau Yami suruh orang tu buat something, dia akan buat benda tu. Orang kata Yami ada bisikan magis. Bisikan magis. Yami, you know what? You are such a little cute baby boy and you're so funny. Okey, jadi maknanya Imran boleh cakap dengan Ninda, bisikan majis, lepas tu Ninda boleh balik. Ya. Daddy. Kalau Yami boleh buat Nenda balik benda bisikan magis Yami, you need to sponsor my PS5. How about that? Deal? Fine. Ni tawaran ni sekali je. Sekali. Apa
Apa dah Rai? Oh my Jody, Mommy! What happened to your facials? Mommy. You need to stop it, Mommy. You need to stop pairing with Nader. Why? Because you know why? Because the UV light from your phone buat your complexion jadi tak sekata and jadi kusam and a lot of dark spots. You are not radiant like light, Lure. Someone needs Karkardu for a radiant Lure. Oh. You. Yes, you. You are not like your mommy. Your skin is not bercapots and mallarps like your mommy. You is beautiful and berseri-seri. Oh my God. Tap. Oh my God, why you're so beautiful? Aw, I know. Thank you. Oh, Jaffer, my baby boo. Hello, Jaffer, my baby boo. You're in Kampungs? Okay, I is coming sekarang. Oops. Excuse me? Are you beautiful? Yes, you are beautiful. Yes, you! Yes, you're beautiful! Yes, more! You kan tengok situasi ni dengan bonda dalam keadaan yang sangat positif sebab you dapat luangkan masa dengan dia. Okey? Jangan jadi macam I kena pergi kebun, kena settlekan kerja, lepas tu kena macam berjemur tengah panas, kulit I melekit-lekit, berpeluh, masam. Aha. Between, I dah berbincang dengan diri I tadi dan I dah buat keputusan. I ambil kerja you dan you jaga bonda dekat rumah. Okey? Thank you, darling. Kunci kereta di mana-mana. Zas. You nampak tak ni? Bye. Mona. Bye-bye, Ami. Mona. Hey. Mona. Pergi mana tu? Mona. Sambil je 3 korang. Nur Mona Lisa Ismail. Mona. Bonda. Kejap, Bonda. Memandangkan Razif ada di sini, apa kata kalau kita perbaiki dan mantapkan kita punya HMM? HMM? Hubungan mertua menantu. Ya? Boleh kan? Macam ni, ambil kerusi tu, letak kat sini, you sit down and become the chairman. Tapi bonda saya... banyak benda kita boleh discuss ni. Come on, boy. You can do it. You can do it. Okay, coming. Bagus. Baik, kita mulakan sekarang. Jadi... begini. Razif sihat. Sihat. Bagus.
Tangan bonda macam mana dah okey? Ni? Oh, no more pain. No pain. See? No pain. It's very good. Yang ni pun okey. I'm good. I'm good. Oh, look at this. This tea, yeah? This tea with lemon. With a drizzle of honey. Honey. It's absolutely delicious. Delicious. Oh my God. Wahai Cik Mina, mari kita jalan-jalan. Wahai Cik Mina, mari kita jalan-jalan. Kita dapat kunci dalam cawan. Kita dapat kunci dalam cawan. Kau tak payah risau benda tu. Okay. Karim! Karim? Puan? Puan mana? Mana Cik Razif? Sekarang ni saya menggantikan tempat dia. Dan mungkin untuk beberapa hari lagi bergantung kepada situasi di rumah. Apa dia, Puan? Nothing. Where's everybody? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How do you do? Hi, everything. Silakan. Sila, duduk. Dia campak beg aja. Actually, I'm searching for my husband, worker yang selalu mengulur. Saya ke? For your information, sekarang ni I adalah bos you. Bos? Nampak bos bayu. Hai, macam gini. Nampak bayu. Oleh itu, you are fired. I am fired. Nampak? Apa tandanya, Mael? Apa? Kau dah kena buang kerja. Saya kena buat kerja. Tapi kenapa? Senang aja. Kamu ni suka mulanya pergi kerja pukul 10 pagi bendanya. Mael, kau menipu aku, Mael. Tak. Kau cakap dengan aku selepas subuh kau dah dekat kebun tu, ya? Saya tak tipu. Kejap. Tapi Puan tak boleh nak fire saya. Tak boleh nak buang saya. Sebab saya kerja dengan Abu. Bukan dengan Puan. Aku toke kebun. You on fire. Aha, Badrul. You look so happiness this morning. Badrul, yeah, I love you, but I have to fire you too. You are fired tu. Sabar. Orang padan itu. Fired juga. Kau sekejap lagi. Cik Mina. Excuse me, TP. It's Mona. Muna. Cik Muna. Mana Abu? Sekarang ni Razif dia busy dekat rumah menjaga bonda. Alhamdulillah. Abu jaga mak dia lah. Abu dengan mak mertua pun dia jaga. Baiknya dia. Sebab itulah Abu tu idola tu, Imam. Jafar, Baby Boo. Baby Boo tak kerja ke hari ni? Taklah, saya kerja je.
Cumanya semalam saya balik lambat. Jadi bolehlah masuk lambat sikit. Tu yang saya balik sini. Saya ingatkan nak bincang pasal isu kahwin ni. Aww, so sweeter of you. Kalau awak tengok ni, mesti awak cakap tak sweet lah. Okey, macam ni awak. Majlis sirap, majlis harta tanda, 4,000. Majlis kopi, majlis tunang, 6,000. Yes. Hantaran 10,000 awak. Lepas tu awak jangan lupa majlis utama kita anggarkan dalam 10,000 lah. 20,000 ribu. 20,000. Yes. Ya. Okey, sekejap. Bagi saya campur semua dulu. Okey, 4,000, 6,000, 10. 40,000. Yes. Mana sempat saya nak kumpul 40,000 tahun ni? You can do it, Jaffer, baby boo. You can do it. Ulala. Bukannya awak tak tahu gaji saya dalam 3,000 je sebulan. Kalau saya kumpul 500 pun tak cukup. Baby boo Jaffer, you have to simpan more lah. Habis saya nak makan apa awak? Okay, look Jaffer. Apa kata I bagi contribution dekat you sebab I ada untung daripada bisnes. Aku kena tart, cake pandas and also Jarux I. Tak payahlah awak. Daripada awak contribute duit bisnes awak tu, biar awak belanja saya makan. So how? Kita postpone je lah majlis tu. Ataupun kita minta diskaun ke? No, baby boo Jaffer. Because my Nenda already knows about this marriage, okay? And all the saudara mara is also know. I don't think Nenda and Mami will agree kalau kita nak postpone the wedding. Adik. Kenapa Mona? Kenapa? Actually, I'm not a strong woman. Tak buat. Bawa bertenang. Bawa bertenang. Ni, mai. Tak nak. Bawa air. No woman, no cry. Bertenang. Sebenarnya begini. Sebab pasal kekuatan, tentu ada kelemahan. Biasa lagi. Bila ada kekuatan, akan ada kelemahan. Apa bendanya, Bibi? Mana ada? Dalam setiap kelemahan, mana ada kekuatannya? Nanti sabar dulu. Sampai saya terangkan dulu. Kekuatan itu datangnya apabila ada kelemahan. No! Tidak sama dalam kelemahan tak ada kekuatannya. Bonda, fakta menarik. Ya. Bonda tahu tak sebatang pokok lemon boleh menghasilkan 280 kg biji lemon setahun. Wow. Saya tak tanam pokok lemon. Lemon. Keturunan tidur buka mata. Kamu nak ke mana, Rasim? Bonda, saya berfikir saya terbawa diri saya, Bonda. Dan saya sekarang tengah berfikir tentang ejen. Sekejap ya. Bonda, ejen panggil saya lah. Tak ada pun? Ada. Tak ada. Ada, Bonda. Tak ada. Mustahil. Tak dengar pun? Duduk. Laila sekarang akan ambil gambar Bart. So Bart, you kena makan, okay? Bobok macam nak makan, okay? Tunjuk macam sedap store, okay? I akan post dekat IG, okay? 1, 2, 3, okay? Lepas tu, I akan letak caption. Show sedap deliciousness Badrul bisu cakap sure larku. Okay,
dua orang nak order coconut tarts. I know it is so laku. Thank you so much. But I'm so happy. Yahoo! The earth is moved. Under my feet. Yahoo! The earth. Assalamualaikum. Abang Crims. Bat, aku minta maaf tau. Aku pun terkejut dengan kau kena buang kerja tu. Bat, you kena buang kerja? Oh my God, poor Bat. Why you never tell me? Huh? Oh my God! Banyaknya order masuk, Abang Crims. Thank you so much, guys. Oh my God, Liner is so happy. Okay, sekarang ni sebabkan Lailer is so happy, Lailer nak hire Bat tolong I bake chart dekat dapur. Okay, jom pergi beli tepung. Bye, Mak Crims. Bye, nak Kak Lims. Mona, pergi mana? Tinggalkan I dengan bonda. Razif, you dah cakap dengan bonda dah? Cakap? Yelah, bila bonda nak balik? You gimana? Kerja lah. I bukannya sejenis macam kawan-kawan yang suka sangat lepak dekat kedai lempeng. Dan lagi satu, Razif, I nak bagi tahu dengan you, I dah fire net 2 pekerja you, iaitu Bat dan juga Mel. You pecat dia orang? Dia orang baik lah. Ya, dia orang memang baik. Tapi dia orang sangat suka mengolah akar Snickers, opah. Okey, tak apa. Besok you jaga bonda, okey? Mona? Mona! Mona! Cabut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca. Abang Dol, lempeng 1. Puan Mona, cubalah kuih ni. Kuih ni sedap, manis. Semanis senyuman Puan Mona. Wow, so suddenly, I memang suka sangat makan kuih-kuih manis. Nanti dulu Cik Mona, nanti dulu. Memang wanita sukakan kemanisan. Tetapi, jangan lupa dengan lelaki. Lelaki juga berkait rapat dengan kemasaman dan juga kemasinan. Betul. Hello, TH. Hey, TP. Okay. TH, you absolutely incorrection. My nenek 100 years mempertahankan, memperjuangkan hak-hak wanita yang ditindas. Wow. Luar biasa. Ada scones. Great Nenda yang bernama Puan Sri Fatona. Puan Sri Fatona ni dia... Fatona, Mona, saya ada kerumitan di dalam perut saya. Okay, in that case, kita terpaksa holdkan dulu continuation story kita further. Okay? Hello? Apa dia? Tak jelas. Sekejap ya. Ya, penting. Oh ya, tapi tak dengar sangat suara. Suara tak dengar. Oh ya ke? Iyalah. Telefon dia tak bunyi pun. Balik kepada cerai tuduh lupa. Ni. Lagi satu. You know, sebenarnya yang mereka cakap British betul. Jauh lagi, Jepi. Jauh lagi. Jauh lagi. Nanti dengar bunyi enjin. Dah, cepat. Dah.
Kebebasan! Ya, kebebasan! La 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 la. Imran! Ha? Yami? Yami. Tadi dia dengan dia panggil Yami eh? Duduklah burak-burak dengan kita orang. Okey, tapi Yami tak apa. Yami nak tidur dulu. Tak apa. Daddy dengan dia discuss dulu. Banyak nak discuss kan? Banyak nak discuss. Please, Yami. Okay, bye-bye. Bye. Yami. Bye. Yami, please, Yami. Banyak homework kot. Balik ngaji memang banyak homework. Sana. Duduk sini. Madam. Luna. Dah selamat sampai dah. Cepatnya. Luna sihat? Sihat, Tok Madam, sihat. Kau dah makan dah? Dah, Tok Madam. Aku baru je nak masak ubi rebus. Nak makan dengan sambal tumis ikan bilis. Sedap kan? Ni aku tengah kopik ikan bilis ni. Kalau nak beli ikan bilis yang dah siap kopik kat supermarket tu, mahal. RM70 lebih sekilo. Payah kopik sendiri. Oh, ya. Apa? Kenapa kau tak datang masa hari raya tu makan kat rumah aku? Aku masak rendang hati tau. Nak tahu rendang hati apa? Hati manusia ke? Hati lembu lah. Tok Madam, tolonglah Tok Madam. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya, Tok Madam. Takkan bergurau tak boleh. Boleh, madam. Luna, kau dengar sini. Aku tahu yang kau tahu Razif simpan duit anak aku tu. Baik kau bagi tahu dengan aku sekarang. Saya tak tahu, Tok Madam, saya tak tahu. Kau kan sekretari dia. Tok Madam, saya tak tahu. Okey, tak apa. Aku akan kurungkan kau dalam almari tu berhari-hari sampai kau cakap. Tapi sebelum tu... Kau... Tahu, Tok Madam. Tok Madam. Saya tak tahu. Ya Allah, saya tak tahu. Tok Madam. Allah. Saya tak tahu. Sumpah, saya tak tahu. Karim, Madam. cabut kuku dia. Baik, madam. Tok Madam, saya tak tahu. Tolong, Tok Madam, tolong. Saya tak tahu. Cabut. Kau dengar tak apa yang aku dengar? Kau dengar apa? Itu kita abu. Kita abu! Muna! Alah, dah nak... Cepat tarik kursi. Jangan bunyi. Diam. Bunyi jauh lagi, tak apa. Tutup, ambil kursi tu, tutup. Tutup. Jangan tengok dia. Kalau dia tak nampak, kita tak nampak dia tak nampak kita. Dia lah betul lah, dia lah macam betul. Diam. Diam. Aku jam suara je.
Tadi ada gempa bumi sikit. Sebab takut kedai runtuh itu yang duduk bawah. Ada, tak apa mudah. Sikit je tadi. 0.3 Richter scale. Lempeng 1, TO panas 1. Hantar bawah meja. Good morning, Bonda. Oh, good morning anak lelakiku di dalam undang-undang. Sarapan pagi, goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang. Pisang goreng. Banana fritters. Fritters banana. Ya. Mona siapkan sebelum dia keluar tadi. Oh, itu bermakna kita boleh buat... Hal sendiri? Apa? Apa? Apa awak cakap? Tak ada apa-apa. Tak, tadi cakap apa? Maafkan saya apa yang saya cakap. Saya duduk. Atau tak payah? Tak payah. Ya, betul. Bonda. Ya? Saya perlu ke tandas, Bonda. Bukan ejen? Tak perlu ejen. Tak perlu? Thank you, Bonda. Betul, Muna. Tetap ada tetapinya. Ada. Dia kalau boleh, mesti ada kebahagiaan dan ada kesedihan. Kesedihan, kebahagiaan, ini adik-beradik. Bila ada kesedihan... No, TH, no. TP. Siapa tadi? TP. Oh. TP. Okey, TH. You tahu tak, TH? Kebahagiaan bermula di rumah adalah di meja makan. Anak Kak Liam, this is so siput. Ini tak boleh bawa balik pun I punya modal untuk bisnes online. Oh my God, I is stress, anak Kak Liam. Laila nak cendol dulu tak? Nak? Ni saya ambil Laila, boleh abang duduk sini? Kenapa kusut ni? Adalah ni. Ke Laila nak pakai duit? It's okay, Abang Krams. Abang tahu dah. Abang dah tahu dah. Ni mesti Laila dengan Jaafar tak dapat nak kumpul duit kan? Tak sempat nak kumpul duit untuk majlis sirap tu. Betul lah tu. Okey, macam ni. Laila jangan risau, jangan pening. Okey? Biar abang tolong korang. Okey? Cakap je berapa tak cukup. Assalamualaikum. Alah, bagi salam macam nak marah. Waalaikumsalam. Mona. You pergi mana ni Lambat balik ni. Sorry lah. Tadi tiba-tiba ada shaking earth dekat kedai lempeng. Shaking earth? Ya. Yeah. Gempa bumi? Kalau gempa bumi, rumah ni dah lama roboh dah. Memang patut pun. Pasal apa tahu? Dia orang sebut gempa bumi tu maknanya dia orang boring dengan you. What? Your friend cakap I ni bot personality? Oh my God. Yelah, dia orang kawan-kawan I tahulah. You tahu tak you tinggalkan I berapa lama kat rumah ni dengan bonda? What to do? Krik tau dengan dia tau. Hello my son, my cutie pie overload. Mona. I suami you. Dan you pula menantu kesayangan bonda I. So you entertainer lah dia. Tepik lah. Apa masalah Mami dengan Didi ni sebenarnya? Macam ni lah. Kalau Yami dapat buat Nenda balik, apa korang boleh bagi? Yami nak suruh Nenda balik hari ni? Okey, kita. Tahu.
Imran nak gunakan bisikan majis. Okay, fine. Kalau Yummy dapat buat Nenda balik malam ni juga, Daddy dengan Mami kena belanja Kampung Boys separuh harga PS5. Okey, silakan. Watch and learn. And learn. I see you in my level. Nenda. Ya. Yummy ada something nak beritahu Nenda. Apa? So Nenda boleh tak? Dengan satu syarat. Okey. Nenda cakap je, Yummy follow. Angkat tangan. Okey. Boleh Lagi sekali? Kepala. Bonda? Yes. Wow, you look so prettiest in the world. Thank you. Bonda nak pergi mana? Nak pergi parti bekal? Bonda nak balik. Loh. Nak balik? Oh. Habis tu macam mana dengan majlis parti sirap marungge? Alah, majlis-majlis tu semua kamu boleh handle, Mona. I believe in you. You can do it. Apa tu event yang lain tu, kalau Bonda rasa Bonda nak datang, Bonda datang je. Bonda nak balik ni, saya hantarlah ya. Oh, Razif. You're always the sweet one. I actually enjoy our honey lemon tea sessions, and I wish you very, very good luck with the meringue party. Anyway, my driver is already in the driveway. In fact, he's been staying just around the corner ever since I got here, just in case I want to go at any time I fancy. Looks like it's tonight. Oh, but I do need help with the bags, if you don't mind terribly, my love. Do you mind? No, I don't mind. I help you now. Thank you. Perfect. Kisses. Goodbye, PS5? Karim? Karim? Ya, madam. Luna mesti lapar kan? Saya rasa yang tu jugalah. Aku rasa lebih baik aku bagi dia makan sikit. Kalau tak, kurus sangat si Luna tu. Lepas tu, baru kita seksa dia. Ingat Karim, jangan sesekali seksa orang kalau perut dia kosong. Buka almari tu. Madam, kunci terbuka, madam. Apa? Luna tak ada dah. Macam mana dia boleh hilang? I have something for you, baby boo Jaffer. Apa dia? Close your eyes. Close your eyes. Open your eyes. Apa ni? Tada! Surpriser! Awak berapa banyak ni? 3,000. 3,000? Ya, semua adalah hasil duit jualan online semua bisnes I yang larkur. So lepas ni Baby Boo Jaffer, you tak payah dah pening-pening headache semua risau-risau sebab kita boleh teruskan majlis sirap pinkish. Wah, Alhamdulillah. Awak masih awak. I love you Baby Boo Jaffer. No. You tak sihat, you baring je, okey? Kita patut bekerjasama walaupun kita berbeza. Bisnes Laila is a good business tau. Dia buat RM1,000 satu hari. Aku dah tulis lah surat nak berhenti.